Assalamualaikum dan salam Malaysia Bandari. Pohon mangga lebat buahnya, jatuh sebiji di atas betik. Salam perkenalan untuk semua. Nur Isyika Inara binti Muhammad Azhari nama diberi. Dilahirkan 9 tahun yang lalu, saya merupakan anak didik di Sekolah Kebangsaan Cik Kedah. Ke sekolah saya KBA 8014. Membaca buku merupakan aktiviti pada masa lapan saya. Di dalam video ini, saya ingin menarik perhatian anda semua mengenai sebuah novel yang bertajuk Bonda Permata Hatiku, Ciri Indah Harapan. Novel yang dihasilkan oleh saudara Syofran Nasrullah Syafiq, penerbit 1M. Ayo kita mati perjalanan kisah novel Bonda Permata Hatiku. Novel ini mengisahkan tentang keluarga Aiman yang tinggal di kawasan tertinggal. Berkaitan kematian ayahnya 2 tahun yang lalu, ibu Aiman iaitu Mak Cik dah terpaksa menjadi ketua keluarga. Dia mengajarkan kebun sayur dan menjual kuih sebagai sumber pendapatan keluarganya. Aiman seorang anak yang dengar tulang. Setiap pagi, hujung minggunya, Aiman tidak melayar matanya di buah mimpi. Malah bangkit membantu ibu mengangkat, menyusun bakul-bakul sayur-sayuran dan membantu ibu menuntun basikal untuk menjual sayur-sayuran di pasar. Dengan kudrat mudanya, Aiman tidak mengeluh walaupun terpaksa melalui halangan yang melelahkan. Niatnya untuk membantu ibu dalam mencari nafkah demi kelangsungan hidup mereka sekeluarga. Sikap Aiman yang suka bertegur sapa dengan para peniaga serta pelanggan-pelanggan gerai ibunya menyebabkan Aiman disenangi oleh semua lapisan umur. Biasanya, jualan ibunya akan cepat habis. Pada satu hari, ibu Aiman jatuh sakit. Aiman menggalas tugas ibunya dengan memetik sayur-sayuran di kebun untuk dimasak, menjaga adik-adiknya dan juga merawat ibunya. Jika berkesempatan, Aiman akan berlari ke parit untuk mengair ikan untuk lauk mereka sekeluarga. Seminggu sudah berlalu, namun sakit ibunya masih belum sembuh. Kawan mesranya Maria datang bertanya kabar bila mana Aiman sudah seminggu tidak datang ke sekolah. Wajah sukan Aiman menyambut kedatangan Maria. Maria gadis yang baik. Pulang ke rumah memberitahu ibunya. Ibu dan Maria segera datang ke rumah Aiman menghulurkan bantuan. Ibu Aiman dihantarkan ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Nasib Aiman sekeluarga mendapat perhatian daripada jiran-jirannya. Jiran-jirannya yang prihatin itu telah menghulurkan pelbagai bantuan. Nasib Aiman dan keluarganya berubah apabila menerima tabung bantuan rakyat termiskin. Menerima rumah menggantikan rumah Daif sebagai tempat berteduh. Kehidupan Aiman sekeluarga semakin baik. Pada pendapat saya, novel ini sangat baik dalam membentuk nilai-nilai kehidupan masyarakat sejagat. Penulisan yang memaparkan nilai-nilai murni dan kisah hidup sebenar di masyarakat negara ini mampu membuka mata kita semua dalam membantu insan-insan yang kurang bernasib baik. Justru itu, novel yang mempunyai 92 muka surat ini padat dengan nilai-nilai dan tanggungjawab perlu dibaca dan dihayati oleh semua. Sekian, terima kasih.